Okey, Assalamualaikum dan sedang menonton Rabi Vlog Channel. Okey guys, untuk video kali ni macam ketuk kat depan, yang mana cover set RC biru ni aku dah buka siap-siap. Okey, macam aku post kat community yang mana aku bagi tahu yang si RC biru ni dia tak sihat sikit. Yang mana RC biru ni nak kena overhaul. Kalau macam korang tengok video-video sebelum ni tentang head, tentang yang aku setting carburetor semua tu kan, yang bunyi knocking tu sebenarnya adalah bunyi road. Okay, bunyi daripada enjin. Yang mana sebelum ni aku syak mungkin knocking tu daripada valve berlanggar ke, piston longgar ke, tapi tak. Sebab sebelum aku announce, sebelum aku syak yang 100% yang knocking engine, aku dah try dah buka block dengan head. Aku pakai block dengan head standard. Bila dah pakai head dengan block standard, still sama gak bunyi knocking dia. So jadi memang tak sah lagi lah engine. So dah tiba masa dia untuk si RC biru ni overhaul. So jadi untuk video kali ni aku nak buka top set, yang mana aku nak buka head dengan block. So jadi bila aku dah buka ni, engine ni aku nak hantar ke pomen tu lah. So sebab bila dah buka tu dia agak menjimatkan masa dengan cost sikit. Sebenarnya aku tak berapa expert lagi tentang dunia motor ni. So jadi aku bagi yang mana pakar lah. Aku tak nak mana-mandai. Kan mana-mandai kan jadi lain pula kan. So aku malah nak pening kepala. So aku bagi pada yang pakar untuk buat enjin aku ni. Okay, setakat top set tu aku boleh lagi lah sikit-sikit. Okay, so jadi mungkin untuk video CRC ni mungkin ada part 1, part 2 lah. Okay, macam video ni part 1 aku just nak buka dia punya top set saja. Jom kita buka top set. Okay guys, so kalau tengok engine pun dah sedebuk dah keluar. Weh, betul lah, sangat-sangat meletihkan guys, serius. So ada yang dah tahu, dah rasa macam mana nak turunkan enjin sebiji ini, so mesti dia akan hargai lah. So tak heran lah dengan harga overhaul tu, dengan kerja yang macam ni. Memang letih guys. Dari satu aku ingatkan, kalau korang nak cuba turunkan enjin sebiji, seeloknya ada partner lah, seorang atau 2 orang. Macam aku buat seorang, so tu yang mungkin agak rasa penat sikit. Yelah, kejap ke sini, kejap ke sana, kejap sini. So kalau ada 2 orang kan, dia boleh jaga belah sana. So tak perlulah nak ulang alik. Sebab aku punya member pun semua tak free hari ni. So aku terpaksa lah buat seorang. Kan aku tangguh-tangguh, lambat pula siap motor kan. So jadi enjin dah seketul dah keluar. So enjin ni nanti aku nak hantar ke pomen untuk sesi overhaul. So aku rasa esok aku hantar. Okay, so hari ni just buka je dulu siap-siap. So mungkin barang-barang macam bearing, rod, dan barang-barang lain tu mungkin aku beli. So aku beli barang and then aku bawa enjin sekali. Lepas tu barulah pergi ke bengkel untuk hantar enjin ni sekali dengan barang-barang. Okay, sebab tadi pun lepas dah turun enjin ni, aku lari kejap ke bengkel tu. Bengkel tu tak jauh daripada rumah aku. So aku lari jap ke bengkel tu. Pomen tu suruh ambil crankshaft. Aku dah ambil dah crankshaft ni. Okay, so ini crank standard so kau jangan ingat jig rod pula Saya tak ada jig rod lah. Kita buat spek abah-abah biasa-biasa je. So kenapa aku ambil crank ni? Pomen tu kata nanti bila aku dah beli rod baru tu, dia suruh aku press siap-siap sekali bearing dengan rod. So jadi bila aku dah press siap-siap, aku dah pasang rod baru. So jadi esoknya tu aku terus hantar sekali lah one set dengan crankshaft dah siap rod baru dengan enjin tengah hantar. So situ dah jimatkan masa pomen. So kiranya bila sampai tu pomen tinggal buka, tinggal pasang. Barang-barang pun aku dah beli siap. So sebab tu lah upah dia ambil aku agak murah lah. Sebab yelah aku dah bagi macam ni. Kalau aku bawa motor sebiji dekat dia, mungkin dia just lebih sikit. So dia pun tahu aku boleh buka. So dia pun malas nak layan nak buka-buka ni. So dia suruh aku buka. Okay, so mungkin beli barang dengan hantar
hantar enjin dengan pergi press road ni mungkin episod part 2 lah So settle dah untuk part 1 sesi buka enjin. Okay, dan aku minta maaf kalau ada terkurang ke apa ke dari segi audio dengan video, sebab 2-3 menjak ni video aku tengok macam agak kurang dari segi kualiti. So kalau ada terkurang minta maaf sangat-sangat. Mungkin aku improve kali lah. Mungkin aku rasa nak kena beli kamera baru lah. Tapi itulah, kamera baru harga tu. Tapi apapun aku harap korang stay support aku. InsyaAllah aku cuba yang terbaik. Okay, so jadi sampai di saja untuk episod kali ni. Aku harap korang suka dengan atas apa perkongsian aku, dan aku harap korang stay update, stay follow episod si RC biru ni. Okay, alright. So jadi macam biasa, jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. This is a Chucky Beat production. You're listening to Redneck. This is a Chucky Beat production. You're listening to Redneck.